Okey, sekarang ni saya nak terangkan berkenaan dengan cara penggunaan untuk guna oil filter. Okey, first kita akan buka bahagian bawah ni. Okey, bahagian bawah ni dia akan ada satu tank. Tank dengan bahagian penapis lah. Dia akan bagi satu kertas filter tu untuk bahagian untuk kita tapis dia punya minyak. Okey, filter ni. Okey. Jadi untuk penggunaan oil filter, first sekali kena pastikan tank ni duduk betul-betul di bahagian dia punya ni, tengah ni, betul-betul duduk di bahagian tengah lubang. Sebabnya air ataupun minyak daripada atas, daripada tank atas akan turun melalui lubang sini. Jadi sekarang ni first step dia adalah kita akan keluarkan minyak di bahagian atas. Yang pertama adalah kita kena turunkan valve ni, open je lah. Kita akan buka valve dia. Okey, sekarang ni dia punya bahagian bawah tu, tengok bahagian dia punya bahagian bawah akan turun, contohnya minyak ataupun air lah. Sekarang ni kita test air, dia akan turun ke dalam tank ni lah. Untuk air buang ni ataupun untuk kita nak filter minyak, kita nak buang minyak ke dalam tank, pastikan buka slow dulu. Biar minyak turun slow dulu, baru kita buka sepenuhnya lah. Sebab dia akan mercik, minyak panas. Jadi benda ni bahagian sini perlu berhati-hati lah. Bila dah air ataupun minyak dah keluar sepenuhnya, bahagian sini kita akan tutup. Okay, bila bahagian sini tutup, kita akan tekan di bahagian bawah untuk kita mula pump. Okay, bila dah start pump sini, pump dah duduk bahagian pump ni, kita dah on. Jadi di bahagian sini kita akan naik ke atas. Okay, yang ni kena naik atas untuk minyak. Okay, minyak di bahagian dalam tank ni, dia akan pump masuk semula ke dalam tank. Okay, ni adalah tanda-tanda dia punya minyak ataupun air dalam tank yang bawah tadi tu dah kosong. Sekarang ni dia hanya pump angin saja. Okey, sekarang ni kita akan tutup drain ni ke off, turun. Okey, dan kita akan switch off.